Seronok pula main towing ni. Terasa macam truck driver di BKL pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Empire. So hari ni saya nak review sikit satu lagi produk daripada MN. Kali ni special sikit lagi lah. So kali ni MN ada keluarkan model RC MN82T, iaitu Land Cruiser yang ada winch kat belakang, tow truck orang panggil. So apa yang korang tengok ni sama je macam MN82 Pro kat belakang tu. Ada lampu depan belakang semua, signal semua ada. Tetapi dia dah datang dengan winch ya. Yang korang boleh tengok, dia naik, dia lepaskan kereta, dan dia boleh tow juga. Kuat juga ya benda ni. So korang ada idaman nak cuba menarik kereta kan, daripada tow truck ni kan. Kalau lelaki mesti ada rasa nak main macam tu. So kali ni idaman korang tu akan dilunaskan lah. So korang boleh dapat MN82T ni. Korang boleh tarik apa jua jenis kereta, tak ada masalah, sebab dia adalah crawler ya. Feature yang ada di MN82 Pro ni, korang boleh kawal on off lampu depan, signal ada depan belakang, lampu brake pun ada di belakang, dan juga of course yang kita tengok ni, winch ni lah. Winch full function ya. Full function winch ni. Andai kata nak kata lah, korang punya kawan tersekat dalam lumpur ke apa, korang nak tarik guna winch. Winch ni panjang juga tali dia panjang juga. Okey, kita tengok. Lepas macam tu je, so naik balik. Saya boleh beritahu lah, mana ada lelaki yang tak seronok tengok orang main winch. Saya ada lampu reverse lagi. Okey. Okey. So macam biasa, kalau korang nak dapatkan MN82T ni, korang boleh singgah di MSH hari ni. Kita juga sediakan postage untuk ke seluruh negara, dan juga expeditor untuk korang yang memerlukan ansuran. So assalamualaikum, peace.